Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Hurayah binti Jumarudi melaporkan untuk TVPSS SK Hijrah Badung Daro. Hari ini 28 Januari 2026, warga SK Hijrah Badung telah berhimpun di sini untuk menyemarakkan lagi semangat Cintakan Bumi menerusi program ceramah, pendidikan dan kesedaran tentang alam sekitar. Semoga ilmunya ditimba hari ini menjadi titik tolak untuk kita semua lebih menghargai alam sekitar. Tujuan utamanya cukup murni, iaitu memberikan pendedahan awal kepada murid-murid tentang pentingnya menjaga ekosistem serta memupuk sikap bertanggungjawab. Kita mahu melahirkan generasi terhadap kelestarian alam. Suasana ruang lega bertukar meriah apabila tiba sesi kuis alam sekitar secara berkumpulan. Murid-murid dilihat sangat bersemangat menjawab soalan-soalan yang mencabar minda. Aktiviti ini bukan sahaja menguji pengetahuan, malah mengeratkan semangat kerjasama dalam pasukan. Akan mendapat ilmu dan pendedahan tentang menjaga kepentingan alam sekitar. Secara tidak langsung, ahli kelab PAS lebih bermotivasi dan berkeyakinan untuk melaksanakan projek hijau di sekolah. Okey, pendedahan sangat penting dari sekolah rendah. Sebab kata pepatah kan, melentur buluh biar dari rebungnya. So, kalau kita dah didik dari sekolah rendah untuk menjaga pendidikan alam sekitar ini, bila dah dewasa dia akan sedar bahawa penjagaan alam sekitar ini sangat penting. Bukan hanya bila dah dewasa sahaja. Untuk SK Hijrah ini, kita nak adik-adik yang dari sekolah rendah ini bentuklah diri kita untuk menjaga alam sekitar dari umur kita sekarang. Bukannya untuk masa hadapan sahaja, tetapi untuk masa generasi kita akan datang lagi nanti. Sekalipun harta dan tahta tak sanggup membayarnya.